Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahidah binti Razwan dari Sekolah Kebangsaan Seri Kuala. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku menarik bertajuk Indahnya Warisan Peribahasa yang disunting oleh Munshi Muhammad bin Yusuf. Buku ini merupakan sebuah antologi cerpen kanak-kanak yang memaparkan cerita-cerita yang diinspirasikan daripada peribahasa Melayu. Setiap cerita dalam buku ini mengangkat satu peribahasa dan mengaitkannya dengan kehidupan seharian. Gaya penceritaan yang santai dan unsur teladan menjadikan buku ini mudah difahami dan sesuai untuk murid sekolah rendah. Antara nilai pengajaran yang boleh dipelajari ialah nilai persahabatan dan kerjasama. Dalam salah satu cerpen, digambarkan watak yang saling membantu antara satu sama lain dalam menyelesaikan masalah. Ia mengajarkan kita bahawa bekerja secara berkumpulan dan saling tolong-menolong akan memudahkan segala urusan. Ibarat peribahasa bagai aur dengan tebing. Seterusnya, hormat kepada orang tua. Banyak cerita yang menonjolkan watak kanak-kanak yang taat dan menghormati ibu bapa dan guru. Ini sangat penting dalam kehidupan kita kerana orang dewasa merupakan sumber ilmu dan pengalaman. Peribahasa bagai menatang minyak yang penuh. Sesuai menggambarkan sikap berhati-hati dan kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak. Selain itu, rajin dan tidak mudah putus asa. Terdapat kisah yang menggambarkan bagaimana watak utama berusaha gigih untuk mencapai kejayaan walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Peribahasa seperti berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sesuai menekankan semangat bekerjasama dalam menghadapi kesusahan. Di samping itu, buku ini juga menerapkan nilai jujur dan amanah. Beberapa cerpen turut memaparkan watak yang jujur dalam percakapan dan perbuatan, walaupun dalam keadaan sukar. Ini mendidik pembaca agar sentiasa berlaku jujur, kerana kejujuran akan membawa kebaikan dalam jangka masa panjang. Kesimpulannya, buku Indahnya Warisan Peribahasa ini bukan sahaja seronok untuk dibaca, malah penuh dengan pengajaran berguna. Ia mendekatkan kita kepada khazanah bahasa Melayu yang kaya dengan nasihat dan panduan hidup. Saya menggalakkan semua rakan-rakan untuk membaca buku ini kerana selain memperkayakan kosakata, ia juga membentuk sasiah diri yang mulia melalui nilai-nilai murni yang disampaikan secara kreatif. Sekian sahaja perkongsian saya. Terima kasih dan selamat membaca.